Assalamualaikum. Berdosalah kalian yang tidak menjawab salamku dan selamat kembali ke channel aku AJT 1907. Kali ini aku akan kembali bermain game James Computer Roblox. Dan aku dah main James Computer yang pertama dan game ni disuggest oleh kawan aku. Tapi dia sendiri tak tahu kalau ada James Computer 2. Dan aku pun baru tahu masa aku main James Computer tu. So, sebab Ramak dapat lebih kurang 500 view dalam video James Computer yang pertama. So, aku akan main James Computer yang kedua. Okay, so kalau cerita James Computer yang pertama, kisah Jim yang sebenarnya depressed, tak tahu depressed ke anxiety ke, sebab dia terpengaruh dengan berita dekat dalam komputer. Ya, aku kan dalam video tu kan aku macam tak baca sangat kan berita tu. Rupanya berita tu salah satu story lah. So berita tu cakap ada benda-benda makhluk asing ke apa kan, aku tak tahu. Lepas tu si James ni dia jadi anxiety, dia takut. So dia macam board semua rumah dia dipapan semua. Lepas tu dia ada pula helikopter jadi makin anxiety. Lepas tu ada orang tutup pintu tu, aku rasa tu dia halusinasi kot. Tapi sebab dia terlalu takut, akhirnya dia buat pilihan untuk bunuh diri. Yep, sangat tragik. So jom tengok apa pula kisah di sebalik James Computer 2. Adakah orang lain pula sebab James kan dah mati. Okey, jom kita terus masuk. A few moments later. Oh. 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 Hey. Ah. Ah. Weh, apa ni? Apa ni? Aku tak ready benda ni weh. Kejap. Ini sambungan. Betul-betul sambungan daripada James Computer 1. Oh. So bukan dia bunuh diri. Repair. Macam mana ni? Aku repair. Oh, mati. Ada lagi? No. Oh, no. Repair. Alamak. Oh. Go away. Ada bunyi kaca pecah. Aku tak nak tengok. Tembak. Repair. Mana? No, go away. Oh. Patutlah aku tembak. Okey, aku patut save peluru tak? Patutlah kan? Aku spam tembak je tadi. Oh. Patutkah aku aim kat kepala? Oh, okey. Aim dekat kepala lebih efektif. Okey, habis wave pertama. Oh my god. Wow. Wait. Okey guys. Inilah dia game James Computer yang kedua. Dia tiba-tiba jadi action. Tapi horror jugalah. So now what? Ada no. Kejut aku salah tekan. Sorry guys. Okay. So kita perlu beli 5,250. Apa ni? Itu pedang ni. Ini apa? Peluru Aku rasa ni peluru kot. Aku tak tahu ni apa. Belilah. Back. So di manakah? Luar ke?
away, go away. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam minda dia kan, tapi tiba-tiba kita jadi pembunuh tembak-tembak ni, dah pelik dah ni game ni. Dan aku harap dia tak langgar peraturan YouTube . Oi. Aku tak tahu efektif. Oi, no. Dia keluar daripada tanah, guys. Go away. Sampai bila ni? Dah. Good guy. Shotgun. Okay. Tidak. Stay away. Stay away. Okay. Dah habis. Wave 3 dah habis. Ni game ni tak ada ending kot. Dia macam main wave. Ni apa? 5,000 tu apa? Kita slow. Kita start daripada yang paling murah dah. Kita beli pedang. Pedang mungkin akan membantu kita. Dan juga bom tak nak kita beli ni, shotgun. Wow. Shotgun ni peluru dia apa sama je ke? Wave 4, let's go. Hello. Kamu tidak diundang. Pergi. Boleh tak aku? Ambil. Tapi lambat lah pedang. Shotgun. Ambil kau. One shot. Wait. Sekejap. Go back here. Ow. Okay. Oh no. Aduh, susahnya kontrol. Alamak, matilah aku. Boleh tak aku keluar? Kita fight kat luar. Let's go. Kau nak fight? No. Aku tak suka kontrol. Susahnya.
Ambil kau. Ha? Kau nak lawan? Nak lagi? Kejap, aku reload dulu. Aduh, sakit. Ada warna merah. Saya mati. Alamak. Okay, this is hard, guys. Okay, wave 4. Tak sempat beli barang. Kumpul je lah duit. Jadi aku kekurangan. Kita guna pistol pula. Hello. Go away, go away. Go away, go away. Go away. Okay. Aku tertekan. Go. Pergi. Peluru tak ada. Go away. Ambil kau. Mana juga? Alamak. Shoot. Ambil kau. Kau masuk dalam rumah, kau tak pandai keluar. Just kidding, kau boleh keluar. Bagi aku masuk. Repair. Hai. Oi, dari mana kalian? Dari mana? Yang tu kenapa muka hitam? Habis dah peluru aku. Okey, dah. Ya Allah. Bagi aku naik. Boleh je aku guna pintu, tapi tu aku panik sekarang, guys. Bagi aku peluru 2. Dah. Aku just perlukan peluru sekarang ni. Okay. Tutup. Baiki rumah lagi. Cepat. Kita tak ada masa. Okay, dah. Lama. Kau sabar jap. Biar je dulu. Pergi mampus. Berarti pergi mampus. Yang tu. Pergi mampus. Kejap. Tu yang tu dah pecah dah tu. Aduh. Ambil kau. Reload dulu. Sakit. Kau faham tak sakit? Ha? Kau nak kena ha? Berani kau ha? Ambil kau. Tu. Ambil kau. Banyak banget. Yang tu pecah ke?
Okey. Keluar. Keluar korang. Ni rumah aku. Go. Ambil kau. Ambil kau. Kau nak juga? Ambil kau. Kau nak juga? Ambil kau. Kita main kat luar. Kau nak main tembak-tembak dengan aku, kita main kat luar. Jangan main dalam tempat sempit. Tu. Weh. Wow, laju. Beratur guys. Siapa nak mati beratur guys. Yang muka hitam tu kenapa? Dapat bom. Dapat peluru free. Macam ni lah aku main kat luar je. Aku dah tak nak protect rumah aku. Kat luar lebih Astaghfirullahaladzim. Okay guys, itu sahaja video James Computer yang kedua. Game dia macam ni je. Korang boleh cuba sendiri dan korang bagi tahu aku apa dia item yang paling mahal tu. Aku akan end video sampai di sini saja. Terima kasih kepada korang yang dah tengok video ni. Kalau korang suka jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.